Bagaimana kalau saya katakan kepada anda, longgokkan sisa tanaman yang besar dan anda fikir tidak berguna ini sebenarnya adalah emas yang menyamar atau mungkin bom jangka yang boleh memusnahkan hasil tanaman anda pada masa hadapan. Ya, anda tidak salah dengar. Setiap tahun, ribuan pekebun melakukan kesilapan yang sama dan ini merugikan mereka separuh daripada hasil tanaman pada musim berikutnya. Hari ini, kita akan kupas tuntas persoalan yang sentiasa menjadi tanda tanya. Ke mana harus dibuang sisa tanaman selepas menuai? Perlukah dikompos, dibakar atau dibuang begitu sahaja? Saya janji, menjelang akhir video ini, anda akan melihat longgokkan sisa tanaman yang seolah-olah tidak berguna ini dari sudut pandang yang baru. Dan mungkin anda akan sedar kesilapan besar yang telah anda lakukan selama bertahun-tahun. Pada zaman datuk nenek kita, semuanya mudah sahaja. Selepas menuai, sisa tanaman akan dibakar dalam tong. Abunya dijadikan baja, manakala segala penyakit dan perosak musnah terbakar. Mudah dan berkesan. Namun hari ini membakar sisa tanaman di kebun adalah dilarang atau sangat terhad di banyak kawasan. Selain itu, pakar ekologi juga semakin kerap menyuarakan tentang bahaya asap. Jadi, timbullah dilema utama bagi pekebun selepas musim menuai. Bagaimana untuk melupuskan sisa tanaman dengan selamat, mengikut undang-undang dan bermanfaat untuk kebun? Mari kita kupas satu persatu. Baiklah, mari kita mulakan dengan pilihan yang paling popular dan pada pandangan pertama nampak paling betul. Kompos. Apa salahnya? Idea ini memang genius. Kita ambil sisa-sisa tumbuhan yang kalau tidak digunakan akan membazir, timbunkan saja dalam satu longgokan dan dalam tempoh setahun dua kita akan dapat baja percuma organik ibarat emas hitam untuk tanaman kita. Mesra alam, jimat kos dan tanah pun pasti berterima kasih. Kedengaran seperti rancangan yang sempurna, bukan? Tapi di sinilah dalam timbunan organik yang hangat dan selesa, inilah tersembunyi satu muslihat besar. Bersama dengan batang dan daun, kita sebenarnya turut memasukkan musuh yang tidak kelihatan ke dalam kompos. Ini adalah spora penyakit kulat. Dan yang paling utama, malapetaka sebenar bagi semua pekebun, Phytophthora. Anda mungkin fikir, semua ini akan reput sepenuhnya dan menjadi tidak berbahaya dalam tempoh tertentu. Jangan harap. Timbunan kompos biasa di kebun rumah jarang sekali mencapai suhu yang cukup tinggi untuk memusnahkan spora-spora yang degil ini. Pada asasnya, kita sedang menyediakan inkubator yang sempurna untuk mereka. Mereka hidup subur, membiak dengan selesa pada musim tanam seterusnya bersama-sama dengan kompos yang cantik. Itu anda sendiri akan menyebarkan wabak ini ke seluruh kebun. Terus kepada tanaman muda yang sihat. Peraturan mudah ini sama sekali tidak boleh masukkan daun kentang dan tomato ke dalam timbunan kompos umum, melainkan anda benar-benar yakin ia bebas 100% daripada penyakit. Sejujurnya, siapa di antara kita yang boleh yakin sepenuhnya? Walaupun tiada bintik-bintik yang jelas kelihatan, jangkitan mungkin sudah merabak di dalamnya. Sekarang, mari kita bongkar mitos popular yang saya dengar setiap tahun. Semuanya akan mati beku pada musim sejuk. Malangnya, kawan-kawan sekalian, ini adalah tanggapan yang salah dan berbahaya. Spora-spora Phytophthora dan pelbagai kulat lain adalah pakar kelangsungan hidup yang sebenar. Mereka dapat mengharungi musim sejuk dengan baik di dalam timbunan kompos dan dengan sabar menanti masa yang sesuai untuk melancarkan serangan baru sebaik sahaja cuaca menjadi panas. Bukan itu sahaja. Selain penyakit, perosak juga boleh mengharungi musim sejuk dalam daun-daun ini.
Sebagai contoh, larva kumbang Colorado, telur afid atau pupa ulat pangkas pada musim bunga bersama-sama dengan kompos yang berkhasiat, anda dengan gembiranya akan mengembalikan pendatang haram yang rakus ini ke kebun anda. Jadi, kompos daripada daun-daun yang berpenyakit bukanlah baja, tetapi sebenarnya adalah bom biologi yang sebenar untuk hasil tuaian masa depan anda. Apakah setiap sisa tumbuhan itu kini dianggap musuh utama? Sudah tentu tidak. Namun, ada juga berita gembira. Terdapat pelbagai jenis sisa tumbuhan yang bukan sahaja boleh, malah perlu dimasukkan ke dalam kompos untuk menghasilkan baja berkhasiat. Pertama sekali, ini adalah daun-daun sihat dari sayuran akar seperti lobak merah, ubi bit, lobak putih dan daikon. Tumbuhan-tumbuhan ini jarang sekali dijangkiti oleh penyakit-penyakit degil yang biasanya menyerang tumbuhan dari keluarga Solanaceae. Jangan ragu-ragu, masukkan juga sisa-sisa tanaman ke kacang seperti kacang pea dan kacang buncis ke dalam timbunan kompos. Ia bukan sahaja akan membekalkan bahan organik, malah akan memperkaya kompos masa depan dengan nitrogen. Daun-daun dari labu zucchini, labu kuning dan labu patison juga sangat sesuai, tetapi dengan satu syarat yang sangat penting. Pastikan tiada langsung kesan kulat putih padanya. Jika anda melihat tumpukan putih yang ketara, maka daun-daun seperti itu tidak layak dikomposkan. Oleh itu, peraturan utama kekal tidak berubah. Pemeriksaan teliti sebelum dimasukkan ke dalam kompos. Tumbuhan yang sihat adalah sahabat kita. Yang sakit pula adalah musuh yang berbahaya. Mari kita bincangkan tentang pembakaran pula. Jika pengkomposan adalah proses biologi yang rumit, pembakaran pula adalah penyelesaian yang drastik. Ini adalah kaedah lama yang telah terbukti keberkesanannya. Kelebihan utamanya yang tidak dapat disangkal adalah keberkesanan 100% dalam membasmi penyakit dan perosak. Api memusnahkan segalanya. Spora kulat, bakteria, telur dan larva perosak semuanya akan bertukar menjadi abu yang steril dan tidak berbahaya. Jika anda berdepan dengan serangan penyakit serius seperti busuk Phytophthora atau kulapuk berdebu, pembakaran adalah satu-satunya cara yang terjamin untuk mengelakkan masalah ini daripada berulang pada musim tanam berikutnya. Lebih daripada itu, abu yang terhasil selepas pembakaran sisa tanaman bukanlah sekadar sampah. Ia adalah baja, helium, fosforus, pekat yang sangat bernilai, bebas klorin dan mampu menetralkan keasidan tanah dengan berkesan. Justru, pada pandangan pertama, pembakaran tampak seperti pilihan yang ideal. Cepat, berkesan dan malah ada manfaatnya. Namun, jangan terburu-buru menyalakan mancis lagi kerana kaedah ini mempunyai kelemahan yang sangat ketara. Namun begitu, kaedah pembakaran ini mempunyai dua kelemahan ketara yang boleh mengatasi semua kelebihannya. Yang pertama dan paling utama ialah undang-undang dan keselamatan. Dewasa ini di kebanyakan kawasan membakar secara terbuka di kawasan kebun, sama ada diharamkan sama sekali atau dikawal ketat. Anda perlu mematuhi jarak selamat dari bangunan, mempunyai alat pemadam api yang mudah dicapai dan hanya boleh melakukannya ketika cuaca tidak berangin. Kerana melanggar peraturan ini boleh jadi sangat serius. Kelemahan kedua pula ialah jiran-jiran anda dan alam sekitar. Asap tebal dan pedih dari sisa-sisa tumbuhan yang basah sudah tentu tidak akan menyenangkan sesiapa. Ini boleh mencetuskan konflik serius. Tambahan pula, bagi alam sekitar, ini bukanlah pilihan terbaik. Namun, ada satu lagi kerugian yang tidak begitu ketara. Dengan membakar sisa-sisa tumbuhan itu, kita kehilangan sesuatu yang paling berharga, bahan organik.
kita mengubah humus yang berpotensi yang sepatutnya boleh meningkatkan struktur tanah, menjadikannya lebih gembur dan mampu menampung air dengan baik kepada segelintir mineral sahaja. Pada dasarnya, kita mensia-siakan bahan binaan penting untuk kesuburan tanah kita. Baiklah, mengomposkan berisiko, membakar pula rumit. Jadi, apa lagi pilihan yang tinggal? Ada satu lagi jalan yang paling mudah dan jelas, buang saja. Kumpul semua sisa tanaman itu, masukkan ke dalam beg yang kukuh, muatkan ke dalam kenderaan dan hantar ke tapak pelupusan sampah terdekat atau ke tong khas untuk sisa organik. Masalah selesai dengan pantas dan tanpa memeningkan kepala. Tidak perlu risau tentang penyakit, tidak perlu takut disaman kerana membakar terbuka dan tidak perlu menunggu setahun untuk kompos matang. Namun, mari kita berdepan dengan realiti. Penyelesaian ini nampak mudah pada pandangan pertama sahaja. Pertama, anda akan mengorbankan sumber-sumber anda, tenaga untuk mengumpul dan membungkus, masa yang sepatutnya boleh dihabiskan bersama keluarga, serta wang untuk petrol atau kos perkhidmatan pembuangan sisa. Kedua, ini bukanlah pendekatan yang paling mesra alam. Kita hanya memindahkan bahan organik dari satu tempat ke tempat lain, di mana ia akan mereput begitu sahaja di tapak pelupusan sambil membebaskan gas metana. Dan yang ketiga, ini yang paling merugikan, kita melucutkan tanah kita daripada sumber yang paling bernilai. Setiap beg sisa tanaman yang dibuang itu adalah potensi kesuburan tanah yang kita lepaskan begitu sahaja. Maka, membuang sisa ini bukanlah penyelesaian sebenar masalah, sebaliknya ia adalah cara untuk melarikan diri daripada masalah sambil kita melepaskan potensi keuntungan. Namun, bagaimana jika saya katakan ada kaedah keempat yang hampir rahsia? Satu cara yang menggabungkan manfaat pengkomposan dengan keselamatan pembakaran. Ia sangat sesuai untuk melupuskan sisa batang dan daun tomato serta kentang yang berpotensi membawa penyakit. Kita bercakap tentang pengkomposan parit atau lebih dikenali sebagai pembinaan batas hangat. Caranya sangat mudah dan berkesan. Anda hanya perlu menggali parit sedalam kira-kira 2 mata penyodok di tapak batas masa depan, contohnya untuk tanaman timun atau labu. Di dasar parit ini, anda susun rapat semua sisa batang dan daun yang telah dikumpul, malah boleh dipadatkan sedikit. Kemudian, anda timbus semula dengan tanah yang telah digali tadi. Apa yang berlaku seterusnya? Di kedalaman tanah, tanpa akses oksigen, proses penguraian yang sama sekali berbeza akan bermula, iaitu secara anaerobik. Kebanyakan patogen, termasuk spora phytophthora, tidak akan mampu bertahan dalam keadaan sebegitu. Ia tidak disesuaikan untuk hidup tanpa udara. Pada masa yang sama, bahan organik akan mereput perlahan-lahan, membebaskan haba dan nutrien terus ke akar tanaman yang akan anda tanam di sini pada musim penanaman akan datang. Dengan cara ini, anda bukan sahaja berjaya melupuskan sisa tanaman, malah menyingkirkan ancaman penyakit. Dan yang paling menarik, anda telah mencipta batas tanaman yang super berkhasiat dan hangat untuk musim penanaman seterusnya. Satu lagi teknik berkesan untuk memanfaatkan sisa tanaman yang sihat dengan pantas dan maksimum ialah dengan menghancurkannya. Jika anda mempunyai mesin penghancur taman, itu sangat bagus. Jika tidak, anda boleh menyebarkan sisa tanaman itu di atas rumput dan melalukan mesin pemotong rumput beberapa kali di atasnya. Jisim hijau yang terhasil atau yang dipanggil serbuk hijau ini boleh digunakan dalam pelbagai cara. Pertama, ia adalah sungkup yang ideal untuk penanaman tertentu, contohnya bawang putih atau di sekeliling pangkal pokok dan semak samun. Serpihan halus ini akan cepat mereput
melindungi tanah dan memperkayakannya dengan bahan organik. Kedua, bahan hancur ini boleh digaul ke dalam tanah semasa penyediaan tanah. Ia akan mereput jauh lebih cepat berbanding batang yang utuh dan memperbaiki struktur tanah. Namun, ada satu aspek penting di sini yang menjadikan kaedah ini benar-benar selamat, iaitu proses rawatan. Sebelum menggunakan sisa tanaman yang dihancurkan ini, amat disyorkan untuk menyiramnya dengan larutan mikroorganisma berkesan. Contohnya, produk berasaskan trichoderma atau Bacillus subtilis. Kulapuk dan bakteria berfaedah ini ibarat pasukan pembersih semula jadi. Ia secara aktif menghalang pertumbuhan mikroflora patogen dan mempercepatkan proses pereputan bahan organik. Dengan cara ini, anda mendapat faedah berganda sebagai baja dan sebagai pelindungan biologi untuk tanah. Perkara paling penting dalam semua ini ialah belajar mengenali musuh tanaman kita. Sebelum membuat keputusan ke mana hendak membuang sisa tanaman, lakukan pemeriksaan ringkas terhadapnya. Periksa batang dan daunnya dengan cermat. Apa yang perlu kita perhatikan? Sebarang tompok gelap atau coklat pada daun dan batang tomato serta ubi kentang, itu hampir 100% adalah petanda penyakit lewat hawar Phytophthora infestans. Manakala selaput putih bertepung pada daun timun, labu atau beri pula adalah kulat debu, powdery mildew, pelbagai jenis bintik-bintik karat atau pucuk yang layu tanpa sebab yang jelas. Semua ini adalah isyarat bahaya. Sisa tanaman yang menunjukkan tanda-tanda ini tidak boleh dimasukkan ke dalam timbunan kompos umum. Ia perlu dibakar atau ditanam di dalam parit yang dalam. Namun, jika sisa tanaman anda kelihatan bersih, hijau dan tanpa sebarang tompok ataupun selaput yang mencurigakan, tahniah. Anda mempunyai bahan organik yang berharga di tangan anda. Anda boleh menghantarnya terus ke timbunan kompos, menghancurkannya untuk dijadikan sungkupan, mulch, atau terus mencampurkannya ke dalam tanah. Kemahiran diagnostik visual yang mudah ini adalah kunci kepada pengurusan dan pelupusan sisa tanaman yang betul dan selamat. Pada semua yang telah dibincangkan, muncullah satu peraturan emas menguruskan sisa tanaman yang sangat saya sarankan anda ingat. Prinsipnya mudah. Sisa tanaman yang sihat, manfaatkan yang berpenyakit, asingkan dan musnahkan tanpa kompromi. Mari kita huraikan lebih lanjut. Apabila disebut manfaatkan, ini bermaksud mengkompos, membuat sungkupan, menanam di batas tanaman panas, mencincang dan menggaulkannya ke dalam tanah. Pendek kata, apa sahaja yang dapat menyuburkan tanah kita dan menyumbang kepada hasil tuaian yang lebih baik di masa hadapan. Asingkan dan musnahkan pula bermaksud kita tidak memberi sebarang peluang kepada penyakit untuk terus hidup dan merebak. Caranya, sama ada melalui pembakaran yang selamat jika dibenarkan dan mematuhi semua peraturan, atau menguburkannya dalam-dalam di dalam parit di mana patogen tidak akan bertahan tanpa oksigen. Pilihan terakhir adalah membuangnya ke tapak pelupusan sampah. Kita tidak boleh memperlakukan semua sisa tanaman secara sama rata, apatah lagi membuangnya ke satu tempat tanpa berfikir panjang. Pendekatan bahagi dan takluk sangat relevan di sini. Dengan mengasingkan bahan organik yang sihat daripada yang berpenyakit, anda akan memiliki kawalan penuh terhadap kesihatan kebun anda. Jadi, pendedahan terbesar di sini ialah sisa tanaman anda bukan sekadar sampah biasa. Ia sebenarnya petunjuk kesihatan kebun anda untuk tahun hadapan. Jika anda membuangnya ke kompos tanpa berfikir panjang, anda sebenarnya sedang menanam bom jangka yang akan meletup di tengah musim panas tahun depan, merosakkan hasil tuaian anda.
dan anda akan terus bergelut dengan penyakit seperti roput akar berulang kali tanpa menyedari bahawa anda sendiri telah menyediakan persekitaran yang sempurna untuk kuman penyakit itu berlindung sepanjang musim sejuk. Sebaliknya, pengurusan sisa tanaman yang betul bukan sekadar kerja pembersihan musim luruh yang membosankan, tetapi operasi pertanian yang pertama dan paling penting untuk musim baharu. Anda bukan membuang yang lama, tetapi sedang meletakkan asas bagi hasil tuaian yang baharu dan lebih sihat. Bukankah ini mengubah segalanya? Anda bukan lagi sekadar pembersih biasa, tetapi telah menjadi seorang ahli strategi kebun anda. Mari kita rumuskan. Tidak ada satu jawapan universal yang sesuai untuk semua keadaan. Jika sisa tanaman anda sihat, kompos, sungkupan, mulch dan batas panas adalah sahabat baik anda. Tetapi, jika ada tanda-tanda penyakit walaupun sedikit, pembakaran yang selamat jika dibenarkan, atau penanaman jauh di dalam parit akan menjadi penyelamat anda. Pembuangan keluar pula adalah langkah terakhir untuk sisa tanaman yang paling teruk dijangkiti dan berbahaya. Terima kasih kerana telah menonton video penting ini hingga akhir. Saya harap sekarang anda mempunyai pelan tindakan yang jelas. Jika maklumat ini bermanfaat untuk anda, sila berikan like dan jangan lupa untuk melanggan saluran ini agar tidak terlepas rahsia-rahsia baharu untuk tuaian yang melimpah ruah. Sekarang, soalan utama untuk anda. Kaedah pelupusan sisa tanaman. Mana yang anda anggap paling berkesan untuk diri anda dan mengapa? Kongsi pengalaman anda, berikan pandangan dan cadangkan di ruangan komen. Mari kita cari penyelesaian terbaik bersama-sama.